Bunga raya mekar di taman, harum baunya menawan jiwa. Merdeka disambut penuh kenangan, marilah kita harainya bersama. Assalamualaikum Cikgu. Saya Nur Syazah Diana binti Muhammad Haswal Hafiz dari kelas 4 Izora. Maafkan saya jika saya mencuri masa cikgu seketika. Sempena bulan kemerdekaan ini, saya ingin bertanya beberapa soalan ringkas untuk mendengar pandangan cikgu tentang erti kemerdekaan. Soalan 1. Cikgu, bila dengar perkataan merdeka, apa yang terlintas dalam fikiran cikgu? Okey. Bila dengar perkataan merdeka tu, terlintas di fikiran saya ialah kebebasan. Kebebasan di sini ialah kebebasan untuk diri sendiri, menentukan keputusan sendiri dalam mentadbir dan kebebasan daripada penjajah kuasa asing. Soalan 2. Pada pandangan cikgu, bagaimana kami sebagai pelajar boleh tunjuk rasa cinta pada negara? Okey, sebagai seorang pelajar, boleh tunjukkan rasa cinta kepada negara dengan belajar bersungguh-sungguh. Apabila daripada belajar bersungguh-sungguh, kita dengan ilmu yang kita ada, kita boleh memenuhi keperluan pasaran dengan kerja-kerja yang sedia ada. Soalan 3. Cikgu rasa kenapa penting untuk kita hargai jasa pejuang kemerdekaan? Okey, pentingnya kita menghargai, sebagai seorang Malaysia, kita wajar menghargai jasa pejuang-pejuang kita kerana mereka sanggup mengorbankan diri mereka untuk membebaskan kita daripada kuasa asing tu. Sebab dulunya, di zaman datuk nenek moyang kita, kita tak ada kebebasan. Maksudnya kita terikat dengan penjajah datang menjajah anak-anak bangsa, dan juga kita tidak bolehlah rasa perpaduan tu. Tak ada kerjasama, rasa takut dan terlalu kalau nak keluar rumah pun rasa tak berani sebab adanya kuasa asing tersebut. Sebab tu kita perlu menghargai jasa-jasa dan pengorbanan beliau. Soalan 4. Sempena Hari Merdeka, apakah pesanan ringkas cikgu untuk kami pelajar? Okey, pesanan ringkas untuk murid ialah kita perlu menghayati dan perlu belajar bersungguh-sungguh dan juga kita perlu kita perlu menjiwai semangat patriotism dengan cara kita perlu macam di sekolah adanya nak mendeklamasikan sajak, kita ke depan. Kita wajib masuk semua pertandingan yang menyemai semangat patriotism tu. Jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih atas amanah. Pesanan cikgu jadi panduan selamanya. Terima kasih Daun Keladi atas perkongsian cikgu tadi. Salam kemerdekaan dari saya.